Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azadan Rabbani. Anda masih lagi bersama saya dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat bertemu Ramadan kali ini. Yang mana yang paling penting kita dapat bersama dalam program Masakan Sunnah Nusantara di 10 malam terakhir. Hadirin penonton di rumah, 10 malam terakhir adalah malam yang banyak 1000 kebaikan di dalamnya dan salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Pastikan anda terus bersama saya dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Baiklah, bertemu kembali kita dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Dan kali ini saya bawakan anda penonton di rumah sekali lagi Chef Nuraini. Apa khabar Chef? Khabar baik. Saya nyanyilah sikit. Tak boleh. Nurain. Tak boleh. Tak boleh? Tapi mesti pernah menyanyi juga. Boleh juga. Untuk diri sendiri. Okey. Betul? Boleh betul. Pernah? Betul pernah. Tu dia macam kena dera dia nak suruh nyanyi kan. Okey Chef, hari ini kita nak berkongsi dengan penonton di rumah menu kita. Labu dan kambing stew. Masya Allah, makanan kegemaran Rasulullah SAW. Jadi labu, kambing, stew. Specialnya nak tengok bahan-bahan yang kita akan gunakan. Bahan dia bawang Holland, okey. Serbuk cili, sebagai perasa, serbuk ayam, okey. saffron yang telah direndam. Saffron yang direndam telah direndam, dulu, ya. Kita nakkan air dia. Lada hitam, madu, tomato paste, air limau ni. Air limau apa tu Chef? Limau nipis, daun ketumbar sedikit, garam sebagai perasa, dan bahan utamalah kambing yang telah saya rebus, dan juga labu yang telah saya rebus. Kambing yang direbus tu airnya dibuang. Ambil sedikit air dia. Ambil sedikit okey. Ada yang paling penting minyak zaitun. Minyak zaitun, masya-Allah ni dia. Dan ini perasa dia. Kita menggunakan sos royal pedas. Dan juga yang memeriahkan kita juga hari ini serbuk kari daripada Tanjung. Insya-Allah mereka sentiasa bersama kita sepanjang Ramadan ini. Jadi chef, kita nak mulakan dengan memasak. Saya akan panaskan api. Minyak. Masukkan minyak zaitun Ya, minyak zaitun. Jadi ibu-ibu penonton di rumah, kita sudah masuk seperti mana yang awal saya katakan tadi, kita dah masuk 10 malam terakhir. Saya akan ambil bawang. Saya akan potong. Terus masuk dalam ni. Masak kena bersabar. Dengan penuh kasih sayang. Ya, saya. Menanti suami balik. Alhamdulillah. Balik, insya-Allah. Balik buka puasa. Tidak hari ni sibuk bekerja kan? Balik. Tapi masak tetap masak, Chef kan? Betul. Orang kata walaupun cuacanya terang, tak terasa panasnya tu, yang special tu. Bulan Ramadan katakan kan? Kesabaran tinggi. Kambing, serta airnya sedikit. Masukkan kambing dan air sedikit Ya. Terus. Terasa nikmatnya bila kita lihat minyak zaitun. Masukkan paste sebagai asas. Masukkan paste tomato. Tomato Ya. Chef Nuraini orang Kuala Kangsar. Nama saya orang Kuala Selangor. Nak dengar dia ketawa tu sebenarnya. Baru nampak kan. Saya orang Kuala Selangor. Orang Selangor, bukan Jawa lah. Bukan. Okey. Jauh kita masak hari ni, Chef. Ya. Istimewa untuk anda di rumah tu. Makin jauh, orang kata perjalanan, makin luas pengalaman. Chef, paling jauh kalau di Malaysia ni masak kat mana? Masak paling jauh? Di sini lah. Sini paling jauh? Itulah, bertuah lah kan penonton di rumah. Sambil-sambil menunggu daging kita empuk ni. Masukkan sedikit garam. Ya. Jangan lupa saffron. Jangan lupa saffron ini selain khasiatnya yang luar biasa, menaikkan color Ya. Rasa dia kan zaman Nabi kita boleh minum sama susu, kita boleh bakar sama madu kan. Ya betul. Saffron. Dia baik untuk kesihatan, untuk mengingatkan
Bagi mereka yang kuat pelupa pun, elok amalkan minum safar. Baik Chef, nampak dah mula hampir masak. Hampir empuk. Chef nak bubuh air sikit? Nak bubuh air sikit. Okay. Saya letak air sikit. Dia tak perlu banyak kuah Chef? Tak payah. Macam mana Chef cakap tadi? Dia sedang-sedang saja. Sedang saja. Limau nipis ni untuk bagi apa Chef? Bagi balance sikit, ada masam sikit sebab potong dia kambing kan. Hilangkan muak pun boleh. Ya, betul. Kalau tak ada limau nipis? Limau lime pun boleh. Boleh, tapi rasa dia lari lah sikit. Lari sikit. Penonton rumah kena cari limau nipis. Ya, saya. InsyaAllah. Lepas tu kita masukkan dia punya yang penting sekali, bahan utama dia. Yang penting sekali. Labu. Labu yang telah direbus. Direbus awal dulu ya. Ya, saya. Okey. Tu last sekali kita masukkan daun ketumbar. Daun ketumbar. Bayangkan Kak Chef Nuraini, rumpun di rumah. Labu ni antara makanan kegemaran Rasulullah. Ya, kalaulah hari ini Rasulullah bersama kita dapat menghidangkan makanan yang seenak ini, Masya Allah. Alangkah gembiranya bila kita menggembirakan Rasulullah, kita menggembirakan kaum keluarganya, sahabat andai, keberkatannya sangat besar. Ustaz, kalau nak pedas sikit kita tambahkan sikit sos ni. Itu yang paling menarik tu. Kalau rasa yang tuan-tuan perempuan penonton di rumah yang kuat pedas, makan nak pedas, senang saja. Sekarang ni dah ada sos Gold Royal Pedas. Royal Pedas. Royal Pedas. Okay, Ustaz, ambil masak dah. Nampak merah-merah kuning labu tu Labu kambing stew 1. Siap. Alhamdulillah, dah siap dah. Menu kita hari ni labu kambing stew special untuk anda di rumah. Sekarang kita angkatlah, Chef. Matikan api. Alhamdulillah, matikan api dia. Okey, angkatlah. Masya Allah, bertuah kita hari ini dapat lagi masakan menu baru special untuk penonton di rumah dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua kita ni. Wah, Masya Allah. Okeylah. Nak sos sikit. Okey. Dah siap menu kita hari ini. Labu kambing stew. Jadi istimewa untuk anda penonton di rumah dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau beli barang kat sini juga? Mestilah, sebab barangan dekat sini harganya berpatutan. Kualitinya bagus, persekitaran bersih. Ada satu lagi, KPDNKK dah menyediakan portal perkhidmatan pengguna. Macam dekat ujung tua. Jadi kalau ada apa-apa masalah boleh buat aduan dekat situ. Kalau nak timbang berat barang yang nak beli pun boleh. Habis kalau tak ada kaunter pengguna tu macam mana? Ada 2 aplikasi yang dah disediakan oleh KPDNKK untuk kita buat semakan harga dan juga aduan. Satu nama dia My Kira GST dan satu lagi Easy Adu. Jadi kalau ada apa-apa masalah, bolehlah terus dia telefon ke talian pengguna. Nombor dia 1-800-886-800. Oi, mulai sekarang ni maknanya kita dah boleh jadi pengguna yang bijak lah ni. Mestilah. Masya Allah, Chef. Masak apa tu? Harum semerbak. Macam-macam masakan yang kita nak hidangkan untuk penonton kita. Betul, penonton di rumah. Saya Azad dan Rabbani. Dan saya Syariza Zainal. Temui kami di Masakan Sunnah Nusantara. Musim kedua, berbagai menu juadah yang kami hidangkan untuk anda di rumah sepanjang bulan Ramadan ini. Setiap Isnin, Rabu dan Jumaat pada jam 6.30 petang. Hanya di bernama News Channel 502 Astro.
Baiklah penonton di rumah, bertemu kembali dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Bertemu kembali kita dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua dan bersama Chef Liza Zainul. Kalau saya seorang-seorang sunyi sikit, Chef. Betul. Bila Chef ada tu meriah sikit. Memeriahkan dapur. Memeriahkan dapur kita. Di bulan Ramadan. Chef, untuk episod ni kita cerita pasal 10 malam terakhir Ramadan. Orang kata di malam-malam terakhir ni kena meriahkan malam tu dengan berzikir sambil masak buat kuih raya. Tapi hari ni kita bukan buat kuih raya. Hari ni Chef nak ajar kita buat Jadah buka puasa. Jadah buka puasa. Kan sajian buka puasa. Betul. Masakan ya. InsyaAllah bahan-bahan ataupun menu kita hari ni kari kurma ubi keledek dengan nenas. Wow. Kari ketam. Kari ketam, ubi keledek dan juga nenas. Puasa ke? Puasa tersasul Ustaz kan. Tu dia. Bahan-bahannya saya ada di sini ketam lebih kurang dalam 1,5 kg ataupun 5 ekor ketam. Dan yang pentingnya kita ada ubi keledek di sini. Bawang yang telah kita mesin, bawang merah, bawang putih. Daun kari, kita ada tentunya rempah tanjung. Kita menggunakan rempah kari ikan, kita menggunakan kunyit tanjung, kita menggunakan rempah kurma. Pertama sekali perempuan, kita panaskan kuali, letakkan sedikit air untuk kita rebus. Kari ketam ni kita tak tumis-tumis ya. Kita rebus ubi keledek. Sini rebuskan ubi keledek yang telah kita potong tadi. Bagi empuk dulu bagi dia lembut sikit. Rempah kari ikan. Kita masukkan lebih kurang dalam 1,5 sudu. Letakkan rempah kurma. Dan kita letakkan di sini kunyit serbuk. Kunyit serbuk. Semuanya daripada Tanjung. Tanjung. Ini dia, kita terus kacau lagi. Senang. Selain daripada ketam, kita juga boleh menggunakan udang ya. Udang, kita boleh buat kari udang. Lebih kurang teknik yang sama macam ni Ustaz. So Chef tak perlu tumis awal Tak perlu tumis, saya masukkan bawang-bawang saja. Bawang yang telah kita mesin tadi. Bawang merah, bawang putih, halia kita tumis. Kita masak dia macam ni. Kita masukkan nenas. Nenas yang kita potong macam ni. Kemudian kita letakkan santan. Okey, jangan terlalu banyak. Masukkan air sikit. Itu dia. Cantik colour dia Warna dia cantik. Dia menggunakan rempah kari Dia. Tanjung. Jadi kalau kata Ustaz jumpa benda-benda yang macam ni Ustaz belilah ya Ustaz. Memudahkan kita bila masak. Chef beli kat mana tu? Yang ni adalah saya tak ke mana saya pergi saya akan beli. Kita letakkan sedikit daun kari, sikit je daun kari di sini dan bolehlah kita letak ketam. So ketam kita kalau kita nak cantikkan lagi kita boleh masuk sekali dengan kulit sebagai hiasan. Di sini Chef masukkan macam ni je. Sekor. Kita buang kaki dia dulu Ustaz ya. Kita buang, masukkan macam ni. Masukkan kaki dia. Dah pun siap. Kalau kita nak hiaskan lagi, kita letaklah kulit dia dulu sini sikit. Masak kulit dia sikit sebagai hiasan nanti. Jadi kalau kuahnya tak cukup, tambah sikit santan, tambah sikit air. Letakkan sedikit garam. Taburkan sedikit garam. Macam ni. Letakkan sedikit gula. Main campak-campak. Dah pun siap. Jadi kita tutup dia. Kita jumpa anda selepas ni dengan apa orang kata tips-tips dan juga petua kita yang istimewa untuk anda. Betul. Jadi sementara Chef nak bagi rebus ni, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum. Temui kami dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Baiklah, kembali bersama kari ketam ubi keledek dan nenas. Betul, Ustaz. Jadi dah siap Chef naik bau dia tu. Dah bau ya. Jadi kita tidak menumis. Chef macam saya ni suka ada masam-masam sikit. Boleh Ustaz. Saya tahu dah
mesti Ustaz nak tanya lemon. Nak cerita mengenai lemon Ustaz, no? Ya, betul. Zaman dulu pun kita pakai lemon Ustaz, kan? Memang pakai. Ini juga adalah jenis makanan sunnah juga. Letak sikit air perahan lemon. Kalau tak ada lemon, limau nipis pun boleh. Tak ada limau nipis, asam jawa pun boleh. Asam jawa pun Tapi boleh. kalau nenas kita tu dah manis macam ni, kita taruh sikit baru dia enhance ataupun dia orang kata mencuri rasa. Tu dia. Jadi kita letakkan sikit kacau. Kalau Ustaz nak letakkan bawang goreng pun sikit boleh. Taburkan sikit bawang goreng. Okey. Itu dia dah pun sedia untuk dihidang. Jadi kita boleh Dah siap. masukkan ketam dulu. Itu dia. Sini. Kelengkapan memasak penting juga Penting. Sebab saya bersama dengan Chef Liza, memang dari awal saya lihat beliau memang mengutamakan peralatan-peralatan memasak tu. Kalau orang pergi berperang tu, alat-alat perang tu kena lengkap. Barulah musuh rasa takut. Jadi kalau macam saya, cikgu yang dah biasa, bila bercakap saja mesti kena ada buku. Macam ni kan kita letakkan kredit ni sikit supaya apa nampak macam telur ketam. Sopan sikit. Lagipun Ustaz, dia nampak macam telur ketam. Menarik. Macam ni. Macam ni, kita letakkan sikit ubi keledek. Jadi dia nampak macam seolah dia lemak ketam kat sini. Gitu. Hiasan itu dia. Kemudian letaklah sepit dia sikit di sini. Jadi kalau Ustaz lah kan, selain pada Ustaz nak buat ketam, Ustaz merancang nak masak buat apa lagi Ustaz? Kalau lemak ni boleh makan dengan udang? Udang boleh. Kemudian kita boleh buat dengan ikan masin Ustaz. Ikan masin. Ikan masin. Daging salai? Daging salai pun boleh. Guna resipi yang sama. Okey. Dan kita nak bagi best sikit tu, kita letaklah kulit dia sikit supaya nampak hiasannya lebih menarik macam ni. Betul. InsyaAllah penonton di rumah berkongsi rasa dan pengalaman dengan Chef Liza Zainur kita memang sangat menarik dan menerujakan kita semua kan. Meneruja, itulah Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun tak lama dah nak buka puasa Ustaz, kan? Ya, betul. Ini dia dah pun siap untuk anda semua, untuk penonton di rumah. Ini dia. Letakkanlah kuah dia sikit. Jadi tak boleh rasa kita agak-agak lah Ustaz, ya? Ni kalau macam kita nak buat, biasa kan kalau macam lemak nenas, dia pakai ikan masin kan? Boleh. Kalau ketam ni dia bergabung ikan masin tu sesuai ke tak sesuai? Tapi tak boleh kalau kita letak dua sekali, ada ikan masin, ada ketam, tak nak. Tak boleh. Kita nak kalau ketam, ketam saja. Kalau ikan masin Ikan masin saja. Okay. Jadi kita hiaskanlah dia sikit dengan serai ya? Serai. Serai ni kita boleh gigit je Ustaz. Sebagai herba, letakkan sikit bunga kita dan dah pun siap. Alhamdulillah. Ni dia. Chef. Tabungkan sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat sikit. Allahumma Muhammad. Okey, dah siap. Dah siap. Ini dia. Istimewa daripada Chef Liza kita untuk anda di rumah. Istimewa daripada kita berdua. Itu Kari dia. ketam ubi keledek dengan nenas. Jumpa anda. InsyaAllah kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan buletin bernama hanya di Bernama News Channel. Mengupas isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan Ruang Bicara setiap Isnin hingga Jumaat 10 malam di BNC. Masya Allah, Chef. Masak apa tu? Harum semerbak. Macam-macam masakan yang kita nak hidangkan untuk penonton kita. Betul, penonton di rumah. Saya Azhar dan Rabbani. Dan saya Chef Liza Zainur. Temui kami di Masakan Sunnah Nusantara. Musim kedua, berbagai menu juadah yang kami hidangkan untuk anda di rumah sepanjang bulan Ramadan ini. Setiap Isnin, Rabu dan Jumaat pada jam 6.30 petang. Hanya di Bernama News Channel 502 Astro.
Baiklah penonton di rumah, bertemu kembali dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Baiklah, anda masih lagi bersama saya Azadan Rabbani dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Dan ibu-ibu, anda penonton di rumah sana, sambil-sambil menunggu resipi kita hari ini, kita nak bawa anda keluar untuk berriadah. Bulan puasa ni kita kenalah riadah juga. Jadi saya masih lagi minggu ini bersama dengan Encik Syahril. Apa khabar? Ya, khabar baik. Baik, alhamdulillah. Macho sadar aja abang kita ni. Kami berada di GHRC. Apa tu bang? Gombak Horse Riding Club. Ya, di sini kalau minggu lepas kita menceritakan tentang sukan sunnah berkuda, minggu ini kita nak tuntunkan pada anda semua tentang sukan sunnah memanah. Jadi memanah ni memang satu kerjaya abang lah. Ya. Kenapa memilih memanah ni? Dia memanah dan berkuda ni satu sunnah yang sama lah, yang kita kena belajar. Dan diamalkan oleh baginda Rasulullah, serta para sahabat kan. Jadi sekarang ni macam mana kalau orang nak datang sini untuk memanah dan sebagainya ni? Kita akan ajar beberapa cara untuk memanah lah. Teknik yang betul, cara memanah supaya contohnya? Contoh dia kita pakai bow beginners lah. Untuk yang beginners yang belum pandai memanah lagi. So kita masukkan tangan sini berdiri di antara dua kaki. Kemudian masukkan bow. Ya. Okey. Jadi ini contoh-contoh macam mana nak memanah. Okey. Gitu. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, luruskan tangan. Okey. Tarik. Tak payah kenyap mata bang. Tak payah kenyap mata. Okey. Tembak terus. Okey, tembak terus Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Temui kami dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Baiklah, bersama saya lagi dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Dan bersama saya Chef Nur Aini. Apa khabar Chef? Baik. Alhamdulillah. Sehat Chef Sehat. Nampak lemah lembut, orangnya sopan santun, budi pekerti tinggi. Macam pantun dah. Okey Chef, menu kita yang kita hidangkan untuk penonton kita di rumah hari ini? Labu dan kambing stew. Kari ketam, ubi keledik dan nanas. Ya, sekian. Panjang sikit ujung dia. Sekian. Jadi pesanan Chef untuk anda di rumah yang nak belajar memasak dan sebagainya. Chef. Pesanan saya? Mungkin ada rahsia ke dan sebagainya? Tak ada rahsia lah. Tak ada rahsia. Cuba je lah masakan ni. Masak dengan ikhlas. InsyaAllah berkat. Amin insyaAllah. Dan juga ni tak nak ucapan ke? Ucapan selamat berpuasa dan tak lama lagi kita akan hari menyambut Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Nangis sikit. Masya Allah. Jadi akhirnya ampun maaf daripada kami. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.